bajet negara ni apa sebenarnya? How expensive is it? Belanja negara ni dibentangkan untuk kita belanja. Kalau ni kita panggil belanjawan 2026. Maksudnya sekarang ni bulan 10 2020 dia akan bentangkan di parlimen. Ni prosesnya. Lepas tu dia akan didebatkan di parlimen. Okay. Mungkin sampai hujung hujan pula dah. Hujung bulan 10. Which is lebih kurang 20 hari je lah. 20 hari dia akan debat. Lepas tu dia akan selepas diluluskan oleh Dewan Rakyat. Mungkin bawa ke Dewan Senat sekejap. Lepas tu dia mula akan dilaksanakan lah pada bulan 11 bermula sampai bulan 10 tahun depan. Tahun depan lepas tu ada bajet yang baru lagi. So bila nanti bulan 10 tahun depan pun 2027 pula. Kenapa kita sekarang cerita pasal kita 2025 kan? 25 kita cerita bulan 10 tahun lepas dah. Dah cerita. Dah cerita dah. Belanjawan ni satu nama belanjawan memang besar. Tahun lepas belanjawan tu jumlah dia 421 bilion. Bilion ringgit paling terbesar dalam sejarah. Dan jangkaan untuk yang tahun ni untuk punya lebih besar lagi. Agak apa tu? Total rasa berapa? Kebanyakan analis kata akan lebih daripada 430. Saya nampak 430 ada DH ada keluarkan semua list of analis daripada atas sampai bawah. Dia sort kan setinggi lebih sikit daripada 430 dan rendah sikit daripada 430. Ya. Lebih kurang lah tu lah 430 lah. So kita pun jangkakan bajet ini panggil bajet yang mengembang. Maknanya dia kerajaan akan spend untuk menjana ekonomi.